bersama dengan rakan-rakan NGO pada malam ini, lebih kurang 4 ke 5 NGO yang bersama dengan kita pada malam ini. Pada malam ini sebenarnya kami membuat laporan polis di IPD Hulu Selangor di Kuala Kubu Baru ini berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kita, di mana Sultan mengatakan berkemungkinan adanya berlakunya unsur-unsur rasuah, unsur-unsur ketirisan, unsur-unsur kepentingan tertentu kepada ahli-ahli politik. Dan inilah satu kenyataan yang saya kira yang sangat serius lah yang dikeluarkan oleh Sultan kita sendiri. Nak cerita ni tuan-tuan, Sultan bila berkata dia mesti ada asas, dan saya yakin ini adalah perkara yang ada asasnya. Kenapa Sultan mengatakan satu perkara tersebut lah. Jadi kami di peringkat Pemuda PAS Hulu Selangor bersama dengan 4 hingga 5 NGO pada malam ini membuat laporan polis untuk adanya satu siasatan daripada pihak yang berkenaan berkaitan dengan salah urus takbir ni jika sekiranya berlaku dalam projek mega ini yang berkemungkinan akan dilaksanakan di Hulu Selangor, Bukit Tagar. Jadi untuk makluman rakan-rakan semua, kami NGO dan juga pemuda PAS pada malam ini berasal di Hulu Selangor, dan bila mana dimaklumkan bahawasanya ada satu projek mega ternakan babi yang nak dilaksanakan di Hulu Selangor ini, menjadi satu tanda tanya yang besar lah kepada kami. Kenapa Bukit Tagar Hulu Selangor ini dipilih sebagai tempat ternakan babi? Kenapa bukan tempat lain? Dan kita pun tahu bahawasanya di Hulu Selangor ni, Bukit Tagar ni memang ada tempat pelupusan sampah. Jadi adakah disebabkan pelupusan sampah tersebut Hulu Selangor ini dipilih sekali lagi untuk menjadi ternakan babi? Saya kira ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk masyarakat khususnya berada di Hulu Selangor ini tahu. Dan kalaulah benda ni tidak viral di media sosial, saya kira benda ni mungkin akan terus berlaku di Hulu Selangor. Jadi kami di peringkat Pemuda PAS Hulu Selangor bersama-sama dengan NGO melihat perkara ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab ianya buat di Bukit Tagar Hulu Selangor. Dan untuk maklumat tuan-tuan, bila mana sidang media yang dilakukan pada petang tadi daripada YB Izham, Esko Pertanian, saya kira kenyataan yang dikeluarkan itu kadang-kadang seolah-olah angkuh, bila mana dia menceritakan bahawasanya ini semua adalah cerita lama kan, kerja lama.